aku tak boleh nak cakap buat A jadi betul, buat B jadi betul, buat C jadi betul. Tak. Ini adalah pandangan subjektif. Orang cakap dalam bisnes kita tak boleh letak sentimental value dekat bisnes tu. Kalau bisnes tu tak boleh menguntungkan, kau kena cut bisnes tu, kau kena tukar bisnes lain. Tapi aku ada pandangan yang berbeza dengan mungkinlah benda ni aku tak boleh nak cakap buat A jadi betul, buat B jadi betul, buat C jadi betul. Tak. Ini adalah pandangan subjektif. Dan aku tak menentang orang yang berfikiran macam tu. Tapi pada aku, kalau kita nak buat bisnes dalam segi penjenamaan, branding lah dengan kata orang putihnya. Mak Lasih cakap, bak kata Azri Walter, bisnes ni sebab ia adalah branding, pada aku dia tak boleh nak grow secepat yang mungkin lah. Maksudnya tak boleh grow dalam masa 1, 2 bulan, 3 bulan, even setahun kalau kau betul-betul into branding. Sebab satunya, kenapa aku rasa tak boleh macam tu? Sebab aku ada restriction capital. Aku ni bukan anak yang datang atas dulang emas. Makanlah anakku suap. Tak, bukan macam tu. Aku ni orang kebiasaan. Orang-orang B40. Biasa je. Mak ayah aku B40. Normal. So, bila aku buat business branding ni, ia memerlukan satu capital yang besar dan satu team yang strong.